Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ni rakaman untuk analisis. Ingat satu je, bila kita trading, kita tanggung 100% risiko pada uh, akaun kita. Disebabkan kita ikut dia rule terkini. Okey, ni just untuk analisis. Apa hati-hati lakukan dagangan buy ataupun sell. Okey, yang pertama tanya yang sell ataupun buy. Kita nampak saya tak dapat update disebabkan jalan lain pun agak slow, saya tak ada update apa-apa. So dekat sini kita nampak apa yang terjadi pada gold. Kita nampak dia buat satu kejatuhan yang first time dalam masa 12. Kalau kita tengok sejarah kejatuhan gold ni, inilah paling kuat yang dijatuh pada satu hari kalau kita tengok di time frame daily rekod kejatuhan ni disebabkan kita tahu ada fundamental yang dia buat kejatuhan gold ni. So dekat sini kita dapat price buat kejatuhan yang agak kuat daripada atas ni 343. Siapa yang fokus pada buy memang kena SL lah di time frame H4 dan daily. Cuma di weekly ni siapa yang fokus pada angka 16 memang price buat kenaikan lah, dan masih kemungkinan dia masih hold disebabkan SE weekly untuk position buy. So tak ada masalah, just hampa tengok slow marking slow untuk lakukan dagangan buy ataupun sell berpandu pada open close price sahaja. Okay, kita tengok di weekly ni kemungkinan this week dia close sebagai reversal. Kemungkinan boleh berlaku, so kita ready saja. Dan masih lagi momentum buy, dan kita tengok di monthly masih lagi momentum buy. Maksudnya kita percaya candlestick ni masih lagi momentum buy, tapi yang ni belum close. Dia close shadow, so hati-hati. So dekat sini kita tengok di daily, apa yang terjadi di daily. Peka sahaja. Yang ni saya lock sebabkan weekly tak close lagi, so kita lock ni. Kita just marking mana yang paling high dulu. Okay, ini penting untuk baru. So dekat sini kita mencari zone untuk jualan. Untuk jualan yang pertama kita boleh marking kita marking dulu baru kita buat tindakan. Jangan kita terus buat tindakan berpandu pada lower time frame. Sebab apa? Boleh terperangkap. Buy dan sell ni saja sebenarnya. Yang penting hampa tahu exit plan dekat mana. Nak skyping ke nak apa, tak ada masalah. Sekejap saya buat satu color yang mungkin tak sama. Okey. Okey, kita nampak di daily ini yang paling high. Yang sebab tu saya marking shadow to shadow. So hampa boleh parking shadow ni untuk entry yang pertama dulu. Simple je. Kita buat color sama, kita lock. Maksudnya kita akan tunggu price masuk dalam ni dekat area 8 area. So untuk lakukan dengan S berpandu pada momentum. Yes, momentum masih lagi sell di time frame daily dan H4. Kemudian sebab weekly dan monthly mengatakan buy, weekly, daily dan H4 mengatakan sell. Maksudnya dia bagi entry untuk week, dan structure ni mungkin boleh break atau tak, kita tak pasti. Just kita tengok apa yang terjadi pada H4. Okay, kita tengok H4 kita nampak price naik, dia pullback, double bottom, memang tak dinafikan, dan price buat kejatuhan dan mencari zone ni untuk bukan dagangan buy. Sebab tu kita yang terdekat tahu kita duk petuk semalam kat sini. So dekat sini kita nampak jangkaan kita ada tendensi tak dia dapat break zone ni. Ni yang penting. Sebab setup OC berlaku dekat atas ni. Okay, kita tengok daripada setup OC buy, tengok dekat atas ni ada satu setup OC sell. Boleh nampak saya buat color lain, mungkin nampak sekejap lagi pening. Saya buat warna kuning tak nampak, warna merah lah. Warna merah. Okey, ni kita peka kepada H4. Nampak price buat setup OC buy, dia pullback dalam zone untuk naik. Sini ada satu setup OC sell yang price belum habis, dan dia buat kejatuhan, break balik momentum ni. Nampak? Daripada momentum buy yang ni paling kecil, yang ni dia break jadi setup OC sell, dan dia buat momentum sell sahaja. So dekat sini kita nampak
tak dinafikan saya pun ada kena SL. Cuma kita berhati-hati dekat sini saja. Sekarang ni price berada di zone sideways sell H4 weekly buy. So apa kita tunggu the next plan kita just marking paling high dulu, paling low untuk kita mencari price ni dia nak break ataupun tak lagi. Kalau tak break, hampa boleh SR dekat sini sahaja. Okay, kita tengok dia gagal break. Kalau ikut pada trading view, dia gagal break lagi, maksudnya kenaikan ni untuk hampa mencari sell retracement. Sebabkan kalau kita percaya shadow ni dia perlu break. Maksudnya zone ni dia perlu break dulu. Kalau hampa nak cari buy position pada H4. Maksudnya retestment dia pullback, kemungkinan dia nak test ni. Kalau dia test ni, mungkin ada tendensi dia nak bagi entry kat atas ni. The best sell kat atas ni sebenarnya. Tapi boleh ya, kalau hampa nak pakai pada momentum shadow ni, boleh, bukan tak boleh sini. Dan second entry kita kat sini untuk sell. So dekat area 4129 tu hampa boleh ready, ataupun 4124 untuk cari sell. Ingat, ini just indicator analisis, boleh terjadi apa-apa dalam market. So dekat sini apa keputusan kita tunggu saja price cocok atas ni. Maksudnya ada retestment untuk dia pergi atas ni. Kita tengok, boleh tengok dekat lower time frame, boleh dekat time frame H1 kalau kita nak. Ajak nampak shadow dia break, buat setup OC sell, dia pull back. Ni buy. Tengok terkini yang paling low, dia break, ni pull back ni, dia nak test. Ni. Ini zone ni. Dia dapat break tak break kita tak tahu. Saat lagi hampa tengok ni. Kalau tak break ni zone buy untuk test yang ke-6. Pandai sebab saya dalam membership saya ada kongsi M1 ke, so dekat sini popularity kalau price gagal break, ada tendensi dia nak test kat atas ni. So better yang cari sell, bull matikan bear, dekat sini ada satu. So dekat sinilah zone kita untuk mencari sell. Simple ya, kat area 414. Ni paling besar So dekat sini kita tunggu price masuk untuk sell. Okay, itu saja. Thank you yang support dekat membership, yang masih support membership. Thank you yang baru subscribe. Ingat satu, bila ada entry mesti ada sell. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Ingat, bila ada entry mesti ada exit plan. Ingat yang kedua, dalam dunia pelaburan kita mesti ada take risk dan exit plan. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.